Ada juga lah, tapi ada juga yang real one lah. Real one lah. Okay, the first one activity dia ialah PA, personal assistant kepada seorang ketua unit. So kerja dia mostly berdepan dengan komputer and mostly involve typing. So kalau risk factor, kalau tengok sini is salah satu is posture and also repetitive motion because each time dia kena typing. And kalau I silap, tolong correct saya juga lah. Betul. I takut Typing salah adalah juga. satu repetitive ni. Lagi-lagi dia kena typing banyak kan. Okay. So in this case, dia letak satu bantal dekat ada balakan dia, but I tak sure is this correct or dia sepatutnya kena lean betul-betul against the Okey, dalam situasi macam ni, dia yang sebenarnya kalau economic chair yang betul-betul economic chair lah yang sebenarnya seat pan tu boleh adjust ke belakang ke depan. Ada orang dia tinggi bila dia duduk macam ni, dia boleh sampai ujung. Lambar support. Boleh dapat lambar support. Ada orang dia tak tinggi, bila dia tak tinggi dia duduk paling ujung pun sampai sini dah habis dah. Tu bila yang mana gelap tu maksudnya okay. So boleh. So benda tu adalah lambar support. Tapi for long term, kalau ada bajet nak beli baru ke apa ke kan, cuba dapatkan yang jenis seat pan ni boleh adjust. So macam tu boleh adjust ke dalam, boleh ada lambar support. Dapat lambar support yang proper lah. Sebab dia kes macam ni biasanya sebab dia dah duduk sampai ujung dah kan, tapi dia tak sampai, so dia pakai lambar support lah. Okay. Kerusi di Aimal kebanyakannya macam ni. Ni bukanlah nak kata sebab dia ialah as per orang punya knowledge lah siapa nak beli apa semua. Bukanlah nak kata fail habis terus, tak ada lah fail. Sebab dia masih boleh adjust lagi ketinggian kan. Lepas tu armrest pun masih boleh adjust kan. Cuma dari segi seat pan dia tu tak boleh adjust. Seat pan dia tu tak boleh adjust. Jadi itulah kalau tu masalah dia yang dia jadi itulah. That's why I cakap kalau dia nak propose dia boleh propose lah kan. Of course harga dia lagi mahal lah. Ada bajet boleh beli. Boleh lah nampak situation sekarang. Okay. Daripada grup 2 kalau apa kita akan duduk dulu. Orang, 4 orang. 5 orang, boleh bukan? 4 orang, 3 orang je. Ini Okay. Situation yang kita orang nak tadi banyak, tapi kita orang buat kat sini ada 3 sahaja. Okay. The first cases is macam apa, security yang dekat seperti yang nampak tu, security dekat pintu masuk. Ini gambar curi ni. Ni paparazzi ni. Ada dua. Ada lagi ya? Dia ada 2 situation, satu yang dekat outdoor dan satu yang indoor. Oh, itu. Nak pergi outdoor dulu. Dekat outdoor. So dekat outdoor ni, diorang punya risk adalah macam diorang berdiri lama, pegang barang. Prolong standing, ribut. Lepas tu environment lah, ada noise. Lepas tu apa kan, Panas. dengan dust. Tu Lighting. silau ada kalau matahari kuat sangat Tu light. Tapi kalau tengok kat situ tak nampak tahu kan. Sekarang dia pakai sukat hitam. So dia prevent daripada lighting Pada silau lah Good. Itu control measure je. Okay. Gambar seterusnya. So gambar cara dia berdiri tu Cara dia berdiri tu tak tegak.
Nampak macam masih okey lagi lah Masih okey lagi. Tapi kalau dia pijak benda tu dia pressure. Kalau prolong standing, dia nak provide anti-fatigue neck, dia tempat dia berdiri kan. Ni campur juga stres. Ayu. Ni nak try satu lagi. Tolak sama. Yang ni dia termasuk. Ini indoor punya. So Okay. tu yang nampak dia punya posture lah. Posture dia tu yang dia duduk. Tapi dia boleh macam ni. Dia duduk agak membongong. hunch to front lah ke depan lah Okay. Yes. Kerusi tu macam rendah compared to meja je lah. Maksudnya yang menyebabkan bahu dia naik. So kalau jangka masa panjang akan apa ni lah, sakit lah. Sakit. Bahu. Eh? Dekat kawasan sekitar dengan elektrik. Dekat. So dia tengah pegang phone betul? Oh, tengah pegang phone. Okay. Ada plug point lah Session lah. Okay, yang paling main sekali nampak pada dia punya ni lah pada dia punya neck lah So dia tak duduk tegak Okay. Radiation. Okay, next gambar berikutnya. Kanan lagi. Lagi. Yes. Oh, buat kat outdoor Kita boleh nampak saya curi gambar dia tadi. Apa-apa lah sikit. Dia punya dia punya akut position ikut posture. Ikut posture sebab dia duduk bercampur lebih rasanya dalam lebih 30 second. Yes, lebih 30 second. So dia awkward posture. Lepas tu dia punya dia lah awkward posture lah Prolong awkward posture. Prolong tambah awkward posture. Sebab dia duduk ni kan kejap lagi dia bangun dia duduk lagi kan? Itu satu hari berapa jam dia duduk. Biasanya kita akan kira lah kalau kita buat ni kan. Kita akan kira berapa jam dia duduk. Dia punya environment lah macam tapi kalau bawa pokok tu banyak macam das, laba-laba. Okay, so masuk safety punya apa ni lah Okay, context lah. So, in terms of patient lah So sepatutnya memang kita ikut guideline lah Tapi kalau you ada personal punya space You comfortable with your own personal punya lighting Okay lah, untuk kursi lah Yang penting, selesa lah Okay. Ini ni dah Di pandangan itu. Di pandangan itu. Di pandangan itu. Okey. Sekarang ni dekat bahagian ruangan ni kan kita masuk ruangan depan dengan ruangan belakang. Okey, dia punya temperature tu dia tak stabil sebab ruangan depan terlalu sejuk. Kalau kata temperature dia sejuk lagi, dekat depan tu dah pakai baju macam nak pergi Korea. Sebab kita dah gambar tadi. Mana gambar yang ujung-ujung? So gambar tu memang semua kalau dekat tim depan tu memang dia ada baju dengan terlalu sejuk. Tapi dekat belakang, dekat most of daripada unit emolument sampai ke semua manusia tu memang semua meja ada kipas. Semua meja ada kipas dan juga ada kipas berdiri yang bersedang. Sebab kawasan tu berbahang. Daripada luar ke apa? Mungkin sebab cahaya matahari yang masuk tu tambah dengan hari ni keadaan macam elok kan? So tak sangat Semua tak rasa panas. Tapi kalau kata tengah hari memang panas terik tu memang faham. Kami pun duduk dekat area yang semua manusia belakang kita tak rasa faham. Oh, Allah. So keadaan dia kat situ kita kata aircon dia tak stabil lah. Maksudnya temperature kalau
kalau kata kita kata sama dia sekarang ni, Okay. tapi dekat depan sejuk, kat belakang panas. So tu perlu Apa ni? engineering intervention Ni juga lah macam AWC ke apa? AWC. Ni ke mana? Ke Wangan? Banyak juga kes yang Ke mana kan? Ke Wangan. Ya, sebab dia Macam antara dengan ruang tengah-tengah dia antara semua macam siapa? Macam memang family ke? Oh ni Syar. memang misi kalau Baik. dia letakkan apa macam orang dia letak something kan semua nampak lah iPhone tu macam luar. Tapi Dan dekat belakang tu dia tak rasa. Dia buka sebab dia nak bagi duit dia. So, sepatutnya pada saya lah, why not kenapa dia tak letakkan kon ataupun macam tadi lah. kena verify lah. Kena verify lah kawasan kerja kan. Ya, so aku hanya orang boleh nampak lagi. Itulah. Okey, ada lagi? Okey, good. Hashtag hashtag. Cheers sikit. Tak no Hashtag. Okay guys, ada apa-apa soalan yang lain-lain yang rasa perbincangan kita nampak macam memang komprehensif lah So semua risk factor memang kita ada bincang. Okay, dan